Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. وقال تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu kali kedua. Saya datang Alhamdulillah, jadi saya tak payah kenalkan diri lah macam itu kan. Jadi saya fokus terus insyaAllah. Tak tahulah kalau hari ini ada yang pertama kali nampak saya kot. Tapi saya pernah datang dah itu masa korban kejap je. Korban dah selesai, masuk tahun baru dah. Dah setahun dah kita kenal rasanya. Pada masuk 14, 47, 14, 48 Alhamdulillah. Boleh ibu-ibu boleh nampak ya? Boleh tengok ke sana lah, tak payah tengok ustaz pun tak apa. Tengok aja. Tengok sekejap tengok ustaz, lepas tu tengok slide dia. Dulu masa korban saya tak ada bawa slide masa tu, tapi yang ni saya rasa nak bagi seronok sikit lah. Jadi kebetulan TV pun canggih ni, sayang tak guna kan. Takkan saya nak tengok waktu solat je. Jadi kita kongsi sesuatu lah yang mungkin lebih segar Kita benda sama je hijrah ni, tapi kita nak sesuatu yang mungkin kalau saya kongsi ni benda yang tuan-tuan dah tahu, puan-puan dah tahu, anggaplah ulang kaji. Ulang kaji. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi kalau benda baru tu buat balik, bolehlah cerita dekat anak cucu, anak menantu isteri ke suami ke, ceritalah apa yang sepatutnya. Baik. Biasa tengok ni kan, saya rasa pagi tadi pun kalau siapa yang menonton lah, saya memang terus sedang cakap tak sempat langsung nak tengok sambutan Ma'al Hijrah ke apa, tak ada. Satu lagi rumah saya tak ada TV, saya ada laptop je. Saya kat rumah tak ada TV, jadi memang saya tak tengok TV. Tapi mungkin kalau yang sempat tengok adalah sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dan sebagainya. Kenapa saya tunjuk logo ni? Tiap-tiap tahun sama je logo, rasanya dah berpuluh-puluh tahun. Daripada saya kecil sampai sebelum saya lahir pun saya rasa logo sama juga. Daripada saya rasa mungkin Perdana Menteri yang pertama kot saya rasa. Ma'al Hijrah ini memang dah digunakan istilah. Soalan saya, pertama lagi soalan dah tanya dulu. Tanya pada jemaah kan. Ma'al Hijrah tu bahasa apa? Bahasa apa perkataan Ma'al Hijrah? Dah tulisannya pun macam tu. Takkan bahasa Siam lah kan? Sudah tentulah Ma'al Hijrah tu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Macam Ustaz cerita masa Ustaz cerita korban dulu kan. Quran tu turun dalam bahasa Arab. Tapi unik perkataan Ma'al Hijrah ni, dia adalah perkataan Arab tapi digunakan di Malaysia sahaja. Percaya tak percaya? Kalau tuan-tuan bawa balik haji ke, pergi negara Arab Saudi ke kan, pergi Mekah ke Madinah ke, negara Arab, cuba tanya dia, do you know Ma'al Hijrah? Sebab kita tak pandai cakap Arab, kita cakap orang putih lah dengan dia pun tak faham cakap orang putih. Kalau bahasa Arab dia apa? Hal anta ta'arif makna Ma'al Hijrah? Dia pun terpinga-pinga, dia tak tahu Ma'al Hijrah tu apa. Sebab istilah Ma'al Hijrah ni bahasa Arab tapi digunakan oleh orang Malaysia saja. Orang Indonesia pun tak tahu Ma'al Hijrah. Sebab orang Indonesia tak pakai Ma'al Hijrah. Apalagi orang Rohingya. Rohingya Allah sekarang. Kan? Pun tak tahu juga. Yang di Malaysia tahulah. Kan? Itulah kisah sekarang ya. Baik. Jadi kita tahulah perkataan Ma'al Hijrah. Tapi orang Melayu dia faham Ma'al Hijrah ni maksudnya tahun baru hijrah. Itu yang dia faham. Maknanya sambut tahun baru. Tapi sebenarnya Ma'al Hijrah tu makna dia apa ibu-ibu? Ayah-ayah, saya tahu ramai pandai bahasa Arab sini. Saya ajar ustaz-ustazah sebenarnya depan saya ni. Ma'al Hijrah tu apa makna ma'am? Bersama-sama. Tengok. Belum apa-apa dah jawab dah sebelah saya. Ustazah-ustazah dah jawab. Bersama-sama berhijrah. Itu sebenarnya maksud dia. Bukan maksud dia New Year. Bukan maksud tahun baru. Maksud dia Ma'al Hijrah ni bersama kita berhijrah. Bagus sebenarnya istilah ni. Bagus sebenarnya. Kita tu saya cakap tadi, perkataan Arab tapi guna dekat Malaysia je. Tanya orang Arab Saudi, dia pun tak faham. Satu perkataan hijrah ni, dia berasal daripada perkataan apa? Hijrah. Nama orang ramai tu. Nama isteri Nabi pun ada nama. Isteri Nabi Ibrahim. Siapa nama isteri Nabi Ibrahim? Yang kita cerita masa korban dulu. Hajar. Pandai. Hajar. Kalau kita hijau Melayu, H-A-J-A-R lah.
Hajarul Aswad pun Hajar juga kita je, Hajar juga. Batu hitam dekat Kaabah tu, Hajarul Aswad. Ada tak sama tak Siti Hajar dengan Hajarul Aswad? Tak sama sebenarnya. Kita eja Melayu dia sama, Rumi dia Hajar, tapi bahasa pun tidak sama. Sebab perkataan Hajar, isteri Nabi Ibrahim AS, ejaannya adalah ha bulat macam ha hijrah. Ha bulat, alif, jim, ra. Hajar makna berhijrah. Sebab itu kita tengok kisah Nabi Ibrahim. Kita nak cerita baliklah korban dulu tu. Cuma nak katanya, kan Nabi Ibrahim bawa isterinya, anaknya kan, daripada satu tempat lain ke Makkah. Sebab itu Hajar tu namanya hijrah sebenarnya. Dia berasal dari perkataan hijrah. Nah itu sebenarnya yang kita nak kaitkanlah juga. Sebab benda tu saya dah cerita masa korban hari itu. Kan? Jadi tu kita kena faham. Tapi kalau Hajarul Aswad tu macam ni je ni. Kan? Kalau nama Hajar tadi ha alif jim ra. Kalau batu Hajarul Aswad ha pedas, bukan ha bulat macam ha pedas tu. Alif ba ta tha jim ha. Ha macam ni. Jim ra, tidak ada alif. Hajar makna stone, batu. Hajar, ha pedas, bukan ha bulat. Sebab itu bahasa Arab dia tak sama macam Rumi. Rumi kita asalkan ha je H. Asal ha je H. Tidak. Bahasa Arab tak. Tu dia. Jadi itu saya cerita yang apa-apa yang kata tak payahlah cerita kan. Biru untuk apa, merah untuk apa, tak adalah. Ni saya tunjuk gambar ni sebab kita biasa nampak tiap-tiap tahun logo dia sama. World Cup 4 tahun sekali logo sama tak? Tak sama. World Cup tiap-tiap 4 tahun lain logo dia. Kan? Sukan C ke apa sukan apa je lah. Logo surau. Saya cari kat Google tu logo surau tuan-tuan tu. Mana nak tanya Cikgu Lutfi, takut ganggu. Jadi saya cari sendiri lah. Jadi betul lah logo tadi tu kan, logo surau. Jadi logo surau lain-lain, tapi makna hijrah dia tak tahu sama je, tak pernah ditukar kan. Itu dia. Itu saja dia punya pembuka selera lah tuan-tuan. Sebab kita biasa nampak ni dalil tentang hijrah Rasulullah SAW. Dan juga siapa nama sahabat Nabi yang sama-sama berhijrah dengan Rasulullah? Siapa? Abu Hurairah? Bukan, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti kita cerita lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru. Thani ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat terakhir itu cukup popular. Dalam nasyid selalu ada. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan suruh Ustaz nyanyi nanti hujan lebat. Ya, la tahzan, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan kita. Tapi itu huraian dia, tengok. Kalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya. Iaitu menolong siapa? Rasulullah SAW. Iaitu ketika orang kafir di Mekah mengeluarkannya, mengusirnya dari negerinya. Sedangkan ia salah seorang daripada 2 orang bersama sahabatnya semasa mereka berlindung di dalam gua. Gua tu yang saya letak gambar supaya tuan-tuan, supaya saya buat slide ni supaya tuan-tuan boleh tengok gua tu. Dia bukan gua Hira ya. Dia gua Thur lain. Gua Hira lain peristiwanya, gua Thur lain peristiwanya. Jadi ketika itulah Nabi SAW sebut pada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan kita. Ini ayat ni kita boleh guna bila-bila. Kita tengok kawan kita sedih lah kan. Kenapa muka kau monyok macam ni kan? Sedih, manyang, kenapa? Ada masalah apa? Masalah negara kan? Sebut dengan dia, la tahzan innallaha ma'ana. Itu satu ayat yang Masya Allah kita boleh jadikan falsafah hidup kita juga. Ini macam mana Nabi pujuk sahabatnya. Bukan sahabat tu sedih kenapa? Dia takut lah juga kan. Manusia kan tuan-tuan, mesti ada rasa takut kan. Tiba-tiba orang kafir nak kejar kan, mestilah orang takut. Tak ada siapa yang tak takut dalam dunia ni. Fitrah manusia memang begitu. Satu lagi dalil tadi Al-Quran, sekarang hadis Nabi SAW. Ra'aitu fil manam. Dia ayat dia sama, ingat tak Ustaz cerita masa korban? Tapi ayat korban tu ayat Quran. Ra'aitu fil manam anni azbahuka. Kan Nabi Ibrahim kata, aku tengok dalam mimpi aku, lihat dalam mimpi aku sembelih kau. Itu cerita korban. Tapi tengok, hadis Nabi ni pun sama. Ra'aitu fil manam, aku telah melihat dalam mimpi. Manam ni mimpi. Kalau naum tidur, as-salatu khairum minan naum. Naum tidur. Tapi kalau manam mimpi. Mimpi.
anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Uhajir, nampak uhajir? Hajar juga dia, tapi ni uhajir dia ada alif. Alif mana saya. Aku tu Rasulullah SAW. Aku berhijrah dari Makkah menuju ke satu tempat yang kaya dengan pohon tamar. Nakhlun dalam bahasa Arab, nakhlun tu pokok tamar. Kalau buah tamar, tamrun. Kita bahasa Melayu semua sama je. Pokok korma, buah korma, pelepah korma, semua korma kita sebut. Ataupun tamar. Tapi bahasa Arab, kalau pokok, nakhlun. Kalau buah, tamrun. Dia lain. Nama pokok dengan nama buah dia berbeza. Itu dalam bahasa Al-Quran. Ya? Ini hadis Nabi lah. Lepas tu dia kata, فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةِ أَوْ حَجَرِ. Maka sangkaanku ia adalah Yamamah ataupun Hajar. Ini nama tempat. Kalau tuan-tuan dan puan pernah pergi tanah suci Mekah dan Madinah, pernah naik bas dan kita kalau tak tertidur dalam bas tu lah, kita nampak signboard kan, ada tulis tak Al-Yamamah. Pernah nampak tak kataan-kataan tu dalam signboard di highway Arab Saudi tu? Ada, sebab tempat ni masih ada sampai sekarang. Ada lagi. Tapi rupa-rupanya ia adalah kota Madinah ataupun Yathrib. Fa'idha hiyal Madinatu Yathrib. Dia adalah kota Madinah ataupun nama lamanya adalah Yathrib. Kenapa Nabi tukar Yathrib kepada Madinah? Itu pun akan Ustaz ceritakan sekejap lagi. Kan kalau Mekah dia tak tukar nama. Daripada zaman Jahiliyah sampailah sekarang Mekah. Tapi Yathrib dia tukar nama. Kenapa tukar nama tu? Tunggu selepas ini. Kita tunggu nanti. Sekejap lagi ada. Baik. Peristiwa hijrah Nabi SAW. Kita biasa dengan nasyid awal Muharram tu kan. 1 Muharram, detik permulaan. Kan? Apa dia kata? Penghijrahan Nabi dan umat Islam. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Nasyid yang cukup evergreen daripada dulu sampai sekarang. Dengar nasyid. Tapi sebenarnya betul ke Nabi SAW berhijrah itu pada 1 Muharram? Seperti mana yang kita menyambut awal Muharram itu. Kalau menurut majoriti ulama, sebenarnya Nabi SAW dia tidak berhijrah pada 1 Muharram. Tapi macam mana dia boleh jadi New Year itu 1 Muharram? Sebab kalender hijrah bermula pada zaman siapa tuan-tuan dan puan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalender hijrah ni bukan wujud zaman Rasulullah. Tapi bulan tu ada. Muharram, Safar tu zaman Jahiliyah pun ada. Muharram, Safar tu betul. Tapi kalender hijrah itu dia bermula daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 17 tahun selepas peristiwa hijrah. Lama. Maknanya dia backdated lah tu. Bila dia kira-kira tu, dia jadikan asalnya tengok dekat apa yang Ustaz sediakan ni, 28 Safar sebenarnya Nabi berhijrah. Bukan 1 Muharram. Itu kita kena faham. Kita sambut hari ni 1 Muharram, kita kira tahun baru hijrah. Bukan Nabi berhijrah pada 1 Muharram. Itu kita kena faham jelas. First time dengar ke dah biasa dengar? Mungkin dah pernah dengar, ada yang first time. Saya yakin, ada yang first time kata pertama kali dengar Rasulullah berhijrah 28 Safar. Betul, sebenarnya Nabi SAW, majoriti ulama lah, menyatakan Nabi berhijrah sebenarnya 28 Safar. Kita sekarang baru 2 Muharram, maknanya lagi 2 bulan kalau ikut kan. Tapi bila 28 Safar kita dah tak ingat pun masa tu. Kita dah cerita benda lain dah. Kita dah nak menyambut Rabiul Awal apa ni Maulidur Rasul kan. Tapi sebenarnya Nabi berhijrah 28 Safar menurut majoriti ulama lah. Bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi singgah ke Gua Thur untuk orang kata tempoh bertenang supaya nak mengatur strategi dan sebagainya, macam mana nak berhijrah dan nak ikut jalan yang mana satu. Nanti saya akan tunjuk jalan-jalan tu. Ada. Kemudian yang kedua, 1 Rabiul Awal. Bayangkan lepas 3 hari Nabi bermalam di Gua Thur. Bukan bermalam di hotel 5 star tuan-tuan. Di Gua Thur, nanti saya tunjuk gambar Gua Thur dengan lebih jelas. Tempatnya sangat sempit, bayangkan. Kita sekarang selesa dengan ceramah ada slide, pergi surau pun tak ada siapa nak kacau. Nampakkan nikmat kita jadi umat Nabi SAW. Ketika itu Nabi bertengkus rumus, struggle Nabi nak selamatkan Islam. Nak selamatkan akidah umat. Kita sekarang Alhamdulillah senang kita. Mudah. Itulah apa yang Nabi SAW korbankan untuk kita. Kemudian yang ketiga, 8 Rabiul Awal. Tadi 1 Rabiul Awal bermulakan hijrah ke Yathrib. Kemudian 8 Rabiul Awal tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba. Membina Masjid Quba. Kemudian
yang keempat, 12 Rabiul Awal, tiba di Yathrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Soalan saya, berapa harikah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah? Agak-agak ni, kalau tengok pada tarikh tu, 28 Safar dikatakan sampai tepat dengan hari kelahirannya, 12 Rabiul Awal. Mekah ke Madinah berapa hari? 14 hari. Bayangkan tuan-tuan, 2 minggu. Apa kenderaan yang paling laju ketika itu? Tesla? BYD? Bukan. Unta padang pasir lah. Kita sekarang pergi Mekah Madinah berapa jam naik bas? Itu pun jenuh mengeluh. Aduh, sakit pinggang aku duduk dalam bas ni 8 jam lama. Kan orang ada duit lebih sikit naik train Haramain 2 jam suku dah sampai, termasuk Dr. Azlan juga. Saya lupa suku naik train ni, saya nak naik bas kalau boleh lah kan. Memang nak cepat, semua nak cepat zaman sekarang. Yalah, kita duduk sana bukan lama macam dulu-dulu, boleh duduk 2-3 minggu kan, ni 10 hari dah balik. Memang tak puas lah kalau ikut, sebab itu kita nak cepat kan. Tapi tengok, Nabi bergerak Mekah ke Madinah 14 hari tuan-tuan. Kita sekarang 8 jam dah sampai dah. Itu bukan kadang driver bas boleh sesat tak? Kan, macam baru-baru ni jemaah-jemaah saya yang pergi haji kan. Ustaz, dia punya driver bas sesat Ustaz, pertama kali bawa jemaah. Ya Allah, driver bas pertama kali bawa jemaah. Orang Mesir, driver orang Mesir, tak pandai lagi route Arab Saudi kan. Itu kita naik bas tu tuan-tuan, pun rasa letihnya kalau jam, traffic jam supaya orang buat haji lagi dahsyat lah dia punya jam dia apa semua kan. Tu kita boleh tahulah kalau kita pernah pergi haji atau kawan-kawan kita balik haji, kita boleh tanya dia orang. 14 hari lama tu, masya-Allah. Mengapa Yathrib ditukar kepada Madinah? Ini saya cerita yang ni dulu, dan ada juga yang tak ada dalam slide juga saya akan ceritakan. Yathrib ditukar pada Madinah. Pertama, Yathrib adalah nama lama kota itu sebelum hijrah Rasulullah SAW. Kedua, selepas hijrah Rasulullah SAW, Nabi menukarkan namanya kepada Al-Madinah. Kita sebut Madinah. Selalu kita sebut, orang Melayu akan sebut Madinah Al-Munawwarah kan? Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Sebenarnya kalau ikut betul-betul dalam bahasa Arab, dia bukan Madinah, dia Al-Madinah. Al-Madinah, dia ada Al, dia ada A-L, ada Al, Alif Lam. Sebab kalau Madinah saja, sekarang tuan-tuan duduk, apa nama tempat tuan-tuan ni? Bandar Tasik Kesuma. Bandar dalam bahasa Arab apa? Madinah, betul. Tapi ini bukan Al-Madinah Al-Munawwarah lah. Ini Bandar Madinah Tasik Kesuma. Tasik pun bahasa Arab, Tasik. Buhairah. Tu bahasa Arab tuan-tuan. Tapi kalau nama khas kita tak terjemah lah Bandar Tasik Kesuma, kau orang insaf nak dengar. Bahasa Arab kan semua kan, percaya Quran maksud sadaqallahul azim lah kan. Tapi bandar maknanya Madinah. Sebab itu kita nak bezakan Bandar Kajang, Bandar Tasik Kesuma dengan Bandar Bercahaya ialah dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebab dalam bahasa Arab, bila ada Al, maknanya kata nama khas. Kata nama khas. Sebab itu kena ada Al. Tapi kita bahasa Melayu kita sebut Madinah saja. Jadi tuan-tuan dapat ilmu lagi, bila ada Al, bermakna dia adalah nama khas dalam bahasa Arab. Dia bukan nama khas ni macam kita bahasa Melayu, Tasik Kesuma, Beranang, itu nama khas lah kan. Masjid Surau Taqwa, itu nama khas. Tapi bahasa Arab, apa sahaja perkataan yang ada alif lam, semua dikira kata nama khas. Jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi Al-Sharif, Al-Masjid Al-Aqsa, semua masjid itu semua ada alif lam sebenarnya. Kita sebut dia tak ada alif lam. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, sebenarnya ada al kan. Sebenarnya ada al, ya. Okey. Hadis sahih mereka menamakannya Yathrib, sedangkan itu adalah Al-Madinah. Al-Madinah menjadi lambang kota iman, pusat dakwah, persaudaraan dan pembinaan masyarakat Islam. Ada lagi poin yang sebenarnya Ustaz tak tulis di sini, tapi kita tahu sebenarnya bila ditukar nama, dia tak macam Mekah. Saya cakap tadi, Mekah tak tukar nama. Maknanya Mekah tu tak ada masalah dari segi nama dia. Tapi Yathrib, kita lah kan, kalau kita dalam masyarakat kita contoh. Mungkin nama dulu, kita letak nama tu rupa-rupanya maksud dia negatif. Nama orang lah maksud saya, nama orang. Tiba-tiba kita check, bila kita ada ilmu, kita dengar kuliah, kata, nama ni macam nama yang tak berapa baik. Jadi pun kita pergi mana? Bila nama tak berapa baik, kita nak tukar, kita pergi mana? Jabatan Pendaftaran Negara, betul, JPN kan. Kita akan buat perubahan nama tu, kita angkat sumpah, macam-macam lah proses, tak tahulah apa proses tu. Tapi biasanya begitulah, yang saya faham lah.
Jadi kita akan tukar nama daripada nama yang negatif itu kepada nama yang lebih baik. Jadi sudah tentu dapat tak gambaran yang saya cuba sampaikan. Maknanya Yathrib itu adalah membawa makna yang tidak berapa baiklah. Iaitu tempat, kalau Yathrib ni kalau sebelum Rasulullah berhijrah, dia adalah tempat banyaknya penyebaran wabak penyakit. Wabak penyakit banyak. Dan juga tempat bersengketa, bermusuh. Itu pun tahu kan kisah Aus dan Khazraj, kabilah-kabilah Arab ni, mereka sentiasa bergaduh. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, penduduk asal Madinah adalah orang Yahudi misalnya. Majoriti penduduk Madinah adalah Yahudi sebenarnya. Kalau Yahudi kita tahu perangai Yahudi macam mana kan. Kalau harga mahal pun kita panggil harga Yahudi ke kan. Kalau barang mahal ni harga Yahudi lah barang. Sebab Yahudi kita tahu macam mana perangai dia. Jadi sebab itu bila tempat itu asalnya adalah tempat yang banyak sangat unsur-unsur negatif, unsur-unsur yang tidak baik, sebab itu Nabi tukar namanya kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, iaitu bandar yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tu? Boleh faham ni belajar macam kat kelas juga lah ni, insya-Allah. Ngantuk tu? Ngantuk Ustaz cakap bahasa Arab pun ngantuk tu. Itu tak ada bahasa Arab, itu bahasa Arab sesat. Okey, baik. Kita pun tahulah watak utama dalam hijrah. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Rasulullah? Muhammad bin Abdullah. Watak yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq? Nama dia Abu Bakar. Lalu saya nama apa ni? Abu Bakar bukan nama sebenar, tuan-tuan. Kita kenal Abu Bakar tu dengan namanya. Macam kita kenal Omar, nama sebenar. Osman, nama sebenar. Ali, nama sebenar. Dalam budaya Arab, bila seseorang yang bermula namanya dengan Abu atau Ummu, itu bukan nama sebenar. Contoh nama saya Azlan. Saya ada anak lelaki nama Ahmad. Jadi orang Arab, Azlan tu confirm lah nama Melayu kan. Kalau saya bercakap dengan orang Arab tak pelik nama Azlan tu. Jadi anak lelaki saya nama Ahmad. Jadi dia akan panggil Abu Ahmad. Bapa kepada Ahmad. Jadi Abu tu bapa. Macam tu juga Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama sebenar, tapi kita kenal dengan nama glamour dia itu. Soalan saya, siapa nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq? Malaikat lalu semua senyap. Ibu-ibu tahu tak? Ustaz-ustaz ramai ni. Siapa nama sebenar Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah. Kita tak pernah dengar kan nama tu? Kalau saya letak kat sini, Rasulullah dengan Abdullah bin Abi Quhafah, mesti tuan-tuan dengar. Apa Abdullah ni? Siapa Abdullah ni? Yang kita tahu hijrah ni Rasulullah dengan Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar tu ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama sebenarnya. Kalau saya letak nama tu, memang kalau saya sendiri pun kalau tak belajar, saya pun tengah-tengah juga. Nama apa tu? Nama siapa tu? Rupanya nama sebenar Abu Bakar adalah Abdullah. Cuma kita tak biasa, tak familiar dengan nama itu. Kita familiar dengan nama glamour dia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siddiq itu adalah satu gelaran yang cukup istimewa. Sebab tak ada siapa pun yang boleh dapat gelaran itu. Apa makna As-Siddiq? Sama tak dengan Syed Saddiq? Sama tak Saddiq dengan Siddiq? Sama tak? Sama ke tak sama? Tak sama. Saddiq tu bagus juga dalam maksud tu. Saddiq tu membenarkan. Tapi kalau Siddiq, dia kalau ada sabdu-sabdu ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, dia bukan makna dia biasa-biasa. Dia adalah makna yang sangat luar biasa. Apa makna Siddiq? Sangat, sangat, sangat. 3 kali saya ulang. Sangat, sangat, sangat mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buka mulut lagi dia dah percaya. Kau nak cerita apa? Aku semalam peristiwa Isra Mi'raj lah sebenarnya kan. Peristiwa Isra Mi'raj kita cerita dah nanti. Tapi saya cerita sikit je. Semalam aku pergi naik jumpa Allah Ta'ala, dapat anugerah solat, apa begini-begini. Kau percaya tak aku cakap apa? Itu je pun nak cakap. Kalau kau cakap lebih daripada itu pun aku akan percaya. Allahuakbar. Tuan-tuan percaya dengan isteri tuan-tuan. Isteri-isteri percaya tak suami? Ada masa curiga juga, betul ke pergi dengar ceramah masjid ni? Pergi mana ni? Betul ke pergi masjid ke pergi merewang? Contoh kan, kadang-kadang kita ada juga curiga. Curiga tu penting. Janganlah langsung tak ada kan, tak apa, saya percaya dia suami saya tu kan. Contoh kan.
Mesti kita kadang-kadang ada curiga. Bukan curiga sebab negatif tak, kita nak berwaspada. Ataupun anak-anak kita kadang pergi mana sini kan, betul ke ni pergi tuition ni, pergi mana ni, pergi sekolah tu betul ni tidak kan. Kadang budak-budak sekarang kan, Gen Z, kadang kita pun ada sedikit nak kena hati-hati kan. Mesti kita akan rasa apa-apa. Tapi tengok Abu Bakar Siddiq, dia tidak pernah meragui Rasulullah SAW. Dia cakap apa, Rasulullah cakap apa, dia percaya. Dia tidak seperti orang-orang lain di sekitar itu. Ya, bila Islam Merah saja berlaku, ramai orang tak percaya. Nah, sebab bayangkan, kenderaan paling laju unta dengan kuda. Tiba-tiba Rasulullah kata naik ke langit. Macam mana dia nak percaya? Kalau sekarang kita boleh percaya, tak ada masalah sebab kita ada kapal terbang. Kita ada drone, kita ada apa macam. Itu nanti lagu dia cerita. Cuma nak cerita Siddiq tu kenapa dia boleh dapat gelaran tu. Umar pun tak dapat gelaran tu. Tapi mereka semua ada gelaran-gelaran masing-masing lah. Ada sebab-sebab dia kan. Baik. Kaabah pada zaman jahiliyah. Kita tahu semalam atau kemarin. Kaabah ni apa yang berlaku pada 1 Muharram di Masjidil Haram? Pertukaran kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah ditukar pada 1 Muharram selepas musim COVID-19. Kalau tidak sebelum-sebelum ni kita pun tahu dia akan tukar kelambu Kaabah bila? 8 Zulhijjah, sehari sebelum wukuf di Arafah. Itu adalah amalan daripada dulu sampai sebelum COVID. Selepas COVID dia berubah. Jadi 1 Muharram baru tukar kelambu Kaabah. Tapi pada zaman jahiliyah, Kaabah itu dipenuhi dengan berhala. Saya buat tanda soal. Bilakah tempoh zaman jahiliyah itu? Ini kita nak kaitkanlah sebelum Nabi berdakwah, hijrah kan. Saya ceritakan jahiliyah ni sikit. Bila sebenarnya tempoh betul-betul zaman jahiliyah? Al-asrul jahili kalau dalam bahasa Arab, the period of ignorance. Ya, tempoh jahiliyah tadi. Berapa tahun agaknya sebelum kedatangan Islam? Nak objektif ke nak subjektif? Saya bagi objektif pilihan. A 50 tahun, B 100 tahun, C 150 tahun, D tiada jawapan di atas. Tu dia soalan SPM. A 50 tahun, B 100 tahun, C 150 tahun. Ke D tiada jawapan di atas kan? Saya pun tak tahu jawapan dia kan. Apa dia? Dia ada jawapan dia. 50 tahun ke 100 tahun ke 150 tahun? Apa nombor yang paling banyak? 150 tahun. Maknanya tempoh jahiliyah tu lama tuan-tuan. 150 tahun. Bukan semua manusia boleh hidup selama itu. Sebab itu manusia yang pada zaman itu dah biasa sembah berhala daripada segala keturunan nenek moyangnya. Tiba-tiba Nabi SAW, dia dapat wahyu dan dia disuruh untuk berdakwah pada kaumnya, nak bagi tahu kau tak boleh sembah walaupun satu berhala. Sedangkan di keliling Kaabah ni berhala ni banyak. Dikatakan dalam riwayat 300 lebih berhala di keliling Kaabah. Sambil menari-nari dan berjoget-joget mereka bertawaf. Sedangkan ajaran Nabi Ibrahim tidak begitu. Jadi sebab itu tempoh dia terlalu lama. Bila Nabi kata suruh buang semua, mereka tak boleh terima benda itu. Kerana mereka dah biasa sembah berhala. Itu yang menjadi masalah. Ya? Mereka bukan hanya tidak mahu menerima, tetapi menentang dan menyeksa para sahabat. Ini antara sebab-sebab faktor-faktor kenapa Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ini gambar. Gambar ni gambar real. Gambar muka saya pun ada kat situ. Ya, tapi ini gambar lama tuan-tuan. Ini 8 tahun lepas lah. Masa saya rajin-rajin bawa jemaah dululah. Ya, ini gambar ni depan mana? Di depan Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Depan Masjidil Haram. Ya, depan Masjidil Haram gambar ini. Dan satu lagi gambar. Depan ini pun depan mana? Ini pun depan tempat yang saya bercakap tadi. Kalau tuan-tuan tengok yang gambar tadi ni, ini saya menghadap masjid. Tapi tempat ini adalah depan dia. Depan masjid. Apa yang tuan-tuan nampak dalam gambar ini? Yang paling jelas sekali tuan-tuan nampak. KFC. Saya tahu tuan-tuan lapar. Ya? Sehingga menjilat jari. Itu KFC punya tagline. Ramai orang kata, oh tak boleh usah boycott. Saya bukan nak cerita pasal KFC itu, walaupun itu yang paling nampak dalam gambar ni. Kenapa saya tunjuk gambar ini? Bukan saya nak cerita KFC itu. Kenapa saya tunjuk gambar ini? Kalau kita biasa pergi Mekah dan Madinah, dan ini Mekah lah, depan Masjidil Haram, bangunan yang berwarna coklat tu bangunan apa? Yang ini. Bangunan warna coklat ni hotel apa? Hotel Hilton lama. Ataupun kalau sekarang dia panggil Makkah Tower.
Mekah Tower, hotel 5 star paling lama di dataran Masjidil Haram. Bukan Safwa, bukan Clock Tower tu kan. Ini hotel paling lama. Banyak sangat taik burung merpati kat situ. Kita pun tahulah kalau kita biasa pergi tu kan. Tapi kenapa saya nak tunjuk bangunan ini? Atas KFC tu ada apa? Atas KFC tu, yang tingkap warna hitam tu, apa tu? Ada apa kat atas? Surau ataupun masjid. Kan? Sebab kita tahu depan Masjidil Haram ni dia ada masjid juga. Sebab itu kita tengok ada je jemaah yang tak pergi ke Masjidil Haram, dia solat di dalam masjid-masjid yang ada dekat hotel-hotel 5 star ni. Dan kalau ikut mazhab secara umumnya bolehlah, walaupun mazhab Syafi'i dia agak berat sedikit, sebab mazhab Syafi'i ni kalau tak turun ke bawah dia kira macam putus soft. Sebab itu kalau pegang pada mazhab Syafi'i memang kita tak sahlah solat dekat atas tu. Tapi sebab kita berada di Masjidil Haram atau di Mekah, dia ada hukum hakam khas lah. Tetapi saya nak cerita tu, masjid tu nama dia apa? Apa nama masjid tu? Masjid ni nama dia Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa masjid itu dinamakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kenapa tuan-tuan, perempuan? Banyak persoalan yang Ustaz timbulkan tu kan. Sebabnya dikatakan di kawasan KFC itu adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan saya nak tunjuk KFC so beli ayam goreng, bukan. Saya nak ceritanya kat situlah kawasan rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi tempat Nabi mula bergerak bersama Abu Bakar untuk berhijrah ke Madinah. Sebab tu saya tunjuk gambar ini. Nampak gemar belum saya cerita perkara kan, cerita pasal hijrah Rasulullah SAW. Tapi memang kalau kita pergi Arab Saudi tidak ada memorial. Kita kat sini kalau ada tempat sejarah macam tu tuan-tuan, mestilah kita akan letak kat situ. Di sinilah rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalaulah di Arab Saudi diletakkan memorial begitu, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Bukan hanya menjilat jari tuan-tuan. Segala tiang, segala apa benda yang ada kat situ, semua jemaah-jemaah haji akan menjilatnya. Kecuali jemaah haji Malaysia, insya-Allah. Jemaah haji paling berdisiplin di dunia, tak tahu dapat anugerah. Biasa kita tengok kan, orang-orang taksub kalau pergi ke Masjid Haram ni dengan nak segala benda dia nak ciumnya, segala benda dia nak sapunya, segala benda dia nak usap-usap dan sebagainya. Sebab itu Arab Saudi dia tak letak apa-apa memorial, kecuali dia letak nama masjid tu Masjid Abu Bakar. Faham-faham sendirilah apa sebabnya. Tapi kalau mutawif tak cerita, memang sampai mati dah kita tak tahu. Saya pun sebab orang nak saya belajar lah. Bila saya belajar, saya kongsi ilmu tu dengan tuan-tuan perempuan. Kalau tidak, saya sendiri pun tak tahu. Kita kata, oh nama masjid, biasalah Masjid Taqwa, surau Taqwa. Kita pun nama Masjid Abu Bakar. Kan ada surau-surau letak nama sahabat-sahabat kan. Cakap Lengging ada surau Abu Bakar Siddiq ada. Surau di Lengging tu, saya pernah mengajar di situ. Jadi maknanya biasalah kita letak nama kan. Rupanya ada sebab sejarah di situ. Tu dia. Ya. Jadi ada sejarah ni. Sebab itu saya tunjuk gambar ni. Ya. Tapi sekarang KFC ni dulu masa saya pergi yang paling last kita pergi dia tengah renovation KFC. Tak tahu dia nak buat apa. Tapi dia buat KFC jugalah. Saya tak tahu dia nak modern kan kot. Wallahualam. Tapi inilah gambaran. Jadi tapi ni hotel ni depan Masjid Haram. Tuan-tuan nampak lantai putih ni? Nampak garisan tak? Nampak tak garisan tu? Itu garisan apa? Stadium supaya lari, dapat lari ikut garisan. Bukan, ni garisan apa? Garisan saf ataupun kiblat. Garisan kiblat. Jadi kita kalau saya secara pribadi lah, saya yakin tuan-tuan perempuan gitu. Saya kalau boleh memang saya nak hotel dekat-dekat je lah, saya tak nak jauh-jauh. Sebab bila kita turun saja di Masjid Haram ni, kita dah boleh terus pergi. Tak kotor lah, tak ada tek burung, tak ada apa. Itu secara pribadi saya suka macam tu lah. Kan, Hotel Safwa sebelah sini, belah kiri. Itu antara hotel yang favourite sekarang lah kan, orang Melayu suka duduk di situ. Baik. Lokasi dakwah secara sulit Darul Arqam. Sebelum Nabi nak berhijrah dan sebagainya, ada lokasi dakwah secara sulit Darul Arqam. Dan tempat-tempat ni semua di sekitar Masjidil Haram tuan-tuan. Dekat mana lokasi tempat dakwah sulit Nabi tu? Ni minta maaf betul ni dalam bahasa Inggeris juga ya. Ni yang saya cari kat Google lah. Jadi dia kata ni area of the house of Al-Arqam kat sini, dekat kaki Bukit Safa, bukan Safa, Bukit Safa. Kalau kita pergi umrah, pergi haji, kita tahu kalau Bukit Safa ni permulaan untuk ibadah sa'i, betul?
untuk sa'i daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Rupa-rupanya dekat kaki Bukit Safa tu adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bukan rumah Abu Yash'ari ya. Al-Arqam ada ajaran Arqam tak? Bukan. Al-Arqam ni sebenarnya nama sahabat. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, nama dia. Dia antara sahabat yang terawal masuk Islam. Dan dijadikan rumah dia, tak apa, rumah ni jadi tempat dakwah sulit. Siapa yang nampak gaya-gaya macam nak masuk Islam tu, kita bawa ke situ, Islamkan di dalam rumah tu. Dia tidak dakwah secara terang-terangan. Baik. Ini pun sama. Ini kalau tuan-tuan perasan, ini adalah pintu nak masuk Masjidil Haram yang berdekatan dengan Bukit Safa. Tapi bukan betul-betul pintu yang keluar ke Bukit Safa tu ya, ini dekat atas. Kalau tuan-tuan puan-puan ada pengalaman, pernah tak naik skuter sa'i? Pernah tak naik skuter sa'i warna hijau? Sekarang tak ada dah, sekarang bagi kan, pakai bagi kof dah sekarang ni, sebab semua orang ni kof kan. Semua lepas bagi je dah. Dia tak pakai skuter hijau tu dah. Bukan sebab itu. Sebab skuter hijau tu dia sangat-sangat berbahaya, berisiko. Sebab itu nampak ramai sangat mak rempit dengan minah rempit naik skuter hijau. Dia langgar sana sini. Jadi sebab itu mereka stop daripada menggunakan skuter. Tapi kalau saya pribadi saya suka skuter tu lagi. Tapi sekarang dah tak ada skuter. Dia pakai bagi, ramai-ramai naik, dia ada driver dia. Ya. Tapi kenapa saya tunjuk gambar ini? Gambar ini tempat orang naik eskalator nak pergi skuter, naik sa'i. Tapi kenapa saya tunjuk gambar ini? Kalau tengok gambar, wallahualam mungkin ada nampak sedikit di situ. Apa nama pintu? Dia tulis Bawabatul Arqam. Ataupun dalam bahasa Inggeris tulis tu Al-Arqam Gate. Al-Arqam Gate. Sebab tu saya cakap dia tak letak memorial apa-apa. Cuma dia letak nama pintu. Yang tahu je tahu. Kalau orang sekarang budak-budak sekarang kata, yang tahu je tahu. Kan? Maknanya kalau kita tengok tu kita tahu, dekat sini lah rupanya rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Cuma diletakkan nama pintu saja. Kalau mau tahu cerita, kita dapat ilmu. Kalau mau tahu tak cerita, kita pun tak tahu, sampai mati tak tahu. Itu dia. Sebab itu saya pun belajar. Sebab itu bila saya tahu ni, itu saya share ilmu tu. Dikatakan itulah tempat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Exactly tempat tu tidaklah kita tahu di mana, tapi di kawasan itulah dikatakan rumah dia. Di kaki Bukit Safa. Darul Arqam ni sebab apa dia terlalu istimewa? Yang pertama, rumah macam saya sebut tadi, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Minta maaf lah kalau kecil sikit, boleh nampak ya. Berhampiran Bukit Safa di Mekah. Yang kedua, menjadi pusat dakwah secara rahsia pada peringkat awal Islam. Yang ketiga, tempat Rasulullah SAW mengajar Al-Quran, akidah, akhlak dan kesabaran pada sahabat. Ilmu kesabaran tu penting juga. Bukan ajar Quran saja, bukan ajar akidah saja. Nak suruh sahabat-sahabat bersabar dengan dugaan yang cukup besar apabila masuk Islam itu. Yang keempat, di sini terbina generasi awal Islam melalui tarbiyah dan pengukuhan iman. Yang kelima, menjadi tempat perlindungan umat Islam daripada tekanan dan ancaman Quraisy. Dan yang keenam, keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Al-Khattab dikaitkan dengan Darul Arqam lalu menguatkan dakwah Islam. Bila Sayyidina Umar telah mengiklankan keislamannya, itu permulaan dakwah secara terang-terangan. Bahawa orang dah tak berani dah. Aku dah masuk Islam, aku dah jadi pengikut Muhammad. Siapa berani dekat dengan aku pancung. Orang memang takut lah tuan-tuan. Sayyidina Umar orang tak takut dengan Bilal, orang tak takut dia sebab semua lembut je. Sayyidina Umar dia tegas kan. Sayyidina Umar bukan samsing, tidak. Kalau orang kata samsing, kita pancul leher dia. Sayyidina Umar bukan samsing, dia tegas. Ketegasan dia tu kan syaitan takut tuan-tuan. Syaitan takut. Ketegasan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kesimpulannya, Darul Arqam adalah madrasah pertama Islam dan simbol kekuatan tarbiyah sebelum datangnya kemenangan Islam. Itu dia. Ini masjid terpenting dalam Islam. Saya dah sebut tadi nama-namanya Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Tapi Masjid Quba tak ada Al. Itu special sikit. Okey, ramai orang ialah kalau orientalis barat, kadang-kadang dia suka cerita kata dia nak negatifkan penghijrahan Nabi, dia akan kata Nabi tu melarikan diri. Seolah-olah macam pelarian. Macam istilah-istilah popular lah sekarang ini. Dan isu tu dah lama, cuma semakin dia timbul balik. Kan? Tapi tak semua pun orang Rohingya tu jahat. Saya banyak je ceramah kat Masjid Kajang, surau-surau Kajang. Ada yang orang-orang Rohingya ni tapi bagus. Berjemaah dekat masjid dan orangnya baik-baik. Dia pernah belanja saya pun ada. Baik sangat orangnya. Biasalah manusia kan. Orang Melayu pun bukan semua baik. Ada juga yang scammer kan. Macam itulah. Tapi kita faham bila orang cakap pasal pelarian Rohingya sebenarnya kita faham. Ada yang berlebih-lebihan.
Tidak dinafikan. Ya, sebab manusia memang macam tu. Bagi betis nak peha, itu biasa. Ya, tetapi nak cerita dalam konteks hijrah dan pelarian ini perbezaan dia. Hijrah perpindahan di satu tempat ke satu tempat lain dengan tujuan merancang sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, sebagai contoh menambah baik dakwah, politik dan ekonomi dan lain-lain, ekonomi umat Islam sudah tentu. Dan ketiga, sebab utama hijrah Rasulullah SAW adalah kerana perintah Allah. Nabi ni kalau Allah tak perintah Nabi duduk dekat Mekah, memang Nabi takkan lari pun. Walaupun seksa macam mana pun Nabi akan stay je. Tapi sebab itu adalah perintah Allah SWT. Itulah apa kata asbab akhirnya Nabi wafat di Madinah Al-Munawwarah. Dia jasad yang ada di Madinah, bukan di Mekah. Dan perintah Allah SWT itu strategi dakwah dan juga politik Islam. Pembinaan negara yang pertama dalam sejarah Islam. Dan manakala pelarian pula, dia lain. Ada orang yang melarikan diri ke negara lain disebabkan konflik yang berlaku di negara mereka. Ini yang berlaku lah, realitinya kan. Pelarian lebih kepada menyelamatkan nyawa dan keselamatan diri. Dia kalau pelarian itu dia lebih kepada kepentingan diri dia. Dia bukan kepentingan orang lain. Kepentingan diri sendiri. Itu beza hijrah dengan pelarian. Sebab itu bila orientalis barat, dia cuba kata Muhammad ni pengecut lah, penakut, lari ke tempat dia apa semua. Itu adalah satu fakta yang sangat-sangat batil dan salah. Kesimpulannya, hijrah berlaku dengan tujuan yang lebih tersusun dan membina, manakala pelarian lebih berfokus pada keselamatan dan kelangsungan hidup peribadi mereka sahaja. Tariqul hijrah. Macam saya sebut pasal peta gambar-gambar yang KFC apa semua tadi kan, Masjid Abu Bakar Siddiq tadi. Kalau tuan-tuan tengok yang ini pula, tapi sekarang ni gambar lama sikit. Saya cuba cari gambar baru tapi tak jumpa. Nantilah kalau saya pergi ada rezeki, saya akan ambil gambar yang lebih latest lah. Sebab kan sekarang ni yang tengah-tengah ni, dia dah buat tempat cantik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahulah, kalau tuan-tuan mungkin ada yang pernah pergi umrah baru-baru ini, mungkin boleh nampak di antara, ini bangunan apa dua ni? Di antara sebelah kiri tu clock tower, dia punya dinding clock tower tu dengan Makkah Tower tadi tu, yang ada KFC tu. Di tengah-tengah ni, kenapa saya tulis Tariqul Hijrah? Kata Tariq ni kita biasa dengar. Kalau pergi sana mesti kata Tariq Haji, Tariq dia kata. Tariq tu apa? Jalan raya. Tariq ni jalan dalam bahasa Arab. Jadi jalan hijrah Nabi. Ini jalan Nabi hijrah. Kalau kita tengok tempat ni, dia sebenarnya kat ujung sana tu, dia sebenarnya adalah jalan, kalau sekarang dipanggil jalan Misfalah. Misfalah ni jalan yang hotel belakang-belakang tu. Kadang-kadang travel-travel lain-lain macam contohlah saya sebut lah, bukan nak promote contoh macam Andalusia ke apa, kalau package yang murah-murah tu dia akan duduk hotel belakang-belakang sana yang 700 meter, 800 meter dekat belakang-belakang tu. Ini jalan dia, jalan Nabi nak pergi berhijrah. Jalan Nabi nak pergi berhijrah. Kita tengok peta ini. Peta ni dia ada dua jalan. Satu jalan warna merah dan satu jalan warna hijau. Orang-orang Arab, mereka memang pakar dalam perdagangan dan perjalanan. Sebab itu kalau tengok peta warna merah daripada Mekah ke Madinah itu adalah jalan umum, jalan yang biasalah digunakan oleh pedagang-pedagang Arab. Tapi Nabi SAW dengan bantuan orang-orang tertentu, pakar-pakar perjalanan, zaman dulu tak ada location GPS semua tak ada. Jadi GPS Nabi adalah manusia yang sebenar, iaitu Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni orang Kristian. Dia bukan orang Islam, non Kristian, tapi Kristian yang boleh dipercayai. Sebab itu kalau dalam Islam ni, kalau kita ada kepakaran yang tak ada dalam umat Islam, tapi pakar tu ada di kalangan orang bukan Islam, contoh di Malaysia ni, jadi kita boleh guna kepakaran dia itu. Selagi mana dia tidak mencerca dan menghina Islam. Macam tadi Abdullah Uraiqid tu, dia sangat menjaga, walaupun dia menjaga rahsia, walaupun dia orang kafir asalnya, Allahu'alam lah dia masuk Islam atau tidak lepas tu, tapi dia sangat menjaga kerahsiaan. Dia tidak mendedahkan. Kalau ikutkan nak je dedah kan. Kau tahu tak, aku dah bagi tahu jalan Muhammad lah, jalan dia kat sini. Tapi Nabi berjaya sampai ke Madinah tanpa pengetahuan orang kafir. Sedangkan Abdullah Uraiqid itu orang Kristian, orang Nasrani sebenarnya. Jadi kita dapat tahu kat situ. Jadi kalau kita tengok dekat sini, peta warna hijau tu adalah peta hijrah Nabi. Nampak perjalanannya lain. Macam kita lah, kadang kita tekan GPS kan. Saya tak sampai sekarang, tadi tu saya datang, saya ikut GPS. Malu nak cakap. Daripada rumah saya dekat je, saya ikut Hello je. Tapi dah sampai sini, saya takut salah lorong. Jadi saya tekan juga GPS. Tapi kalau kita nak pergi mana-mana, pergi kedui kahwin, orang dulu tak pakai, orang tengok signboard je. Tapi sampai sekarang kita pakai. Tapi kadang-kadang dia bagi route jalan ni, kadang-kadang bagi jalan ni kan, kita tekan nak cari tak jam mana satu kan. Jadi macam tu juga hijrah Nabi. Nabi ni dia guna jalan, dia cari jalan
yang mana diberi panduan jalan yang sedikit berbeza dengan jalan pedagang-pedagang Arab. Sebab kalau Nabi guna rute yang sama, confirm Nabi akan kena tangkap. Sebab itu jalan tu agak beza tu, kita tengok dia punya lengkuk-lengkuk tu agak berbeza. Tak payahlah saya baca nama-nama tempat tu, cukup sekadar kita nampak pun kita tahu maknanya jalan hijrah Nabi tidak sama dengan jalan pedagang-pedagang Arab. Cuma dia bertemu di beberapa tempat sahaja. Boleh tengok tu kan, dia ada tempat yang adalah juga dia ni, tapi tidak dapat dikesan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kiamat seolah-olah berlaku kepada orang Quraisy setelah Rasulullah SAW terlepas daripada usaha membunuh. Ya, ada orang Quraisy ni dia nak bunuh Nabi lah, tapi bila cari tak jumpa. Mereka keluar mengejar baginda mengikut jalan Mekah yang biasa tetapi gagal menemui baginda. Mereka menghala menuju jalan ke Yaman sehingga sampai ke muka Gua Thur. Sampai Gua Thur, ini contoh Gua Thur. Ya, dah sampai dekat Gua Thur ni, dah dekat-dekat situ, dah nampak dah kaki-kaki dia tu. Abu Bakar tu, Abu Bakar takut tuan-tuan. Dia dah nampak dah kaki orang, ya Allah, habis dah kita ni, dah orang di depan kita dah ni. Kan? Tapi mereka tak tunduk bawah. Kalau orang Quraisy ni dia tunduk, memang confirm dia nampak. Sebab itu kita biasa dengarlah kisah macam adanya sarang labah-labah dan sebagainya kan, burung merpati dan sebagainya. Ya contoh macam ni kan. Kita biasalah dengar cerita itu, orang kafir ni dia nampak, tapi apa ni, nampak sarang labah-labah, kalau ikutkan mustahil lah kalau ada orang masuk mesti dah koyak sarang labah-labah tu kan. Tapi kisah ini pun tidak dikira sebagai 100% sahih. Tak semua ulama yang berpegang bahawa kisah burung merpati dan sarang labah-labah ni adalah kisah yang sahih. Jadi Ustaz tidak menekankan kisahnya lah, cuma Ustaz cerita juga, tapi sebab ada pandangan yang kata ya, ada pandangan kata kita tak boleh pegang juga kisah itu. Ya, sebab dalam Quran tak disebutkan burung merpati ke apa tu. Itu hanya cerita-cerita yang kita biasa dengar lah. Wallahu alam ya. Kemudian peristiwa Gua Thur, Abu Bakar kata, demi Allah wahai Rasulullah SAW, kalau salah seorang dari mereka melihat ke tempat letak kakinya, nescaya dia akan melihat kita. Rasulullah SAW mententeramkannya dengan bersabda, wahai Abu Bakar, kamu sangka kita berdua sedangkan Allah lah yang ketiga. Itu yang disebut tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini gambaran Masjid Quba dan Masjid Nabawi sekarang. Masjid Quba tu warna putih. Azan dulu ke tak teruskan saja? Teruskan. Ya? Teruskan saya teruskan sajalah ya. Baik. Dalam perjalanan baginda SAW ke Madinah, baginda singgah di Quba, sebuah kampung di selatan Madinah, kira-kira 3.6 km dari Madinah. Sekarang kalau kita pergi Masjid Quba, kita biasa kalau jemaah umrah ataupun haji, dia akan bagi naik bas lah, dan biasa kita akan pergi sekali je. Tapi zaman moden ni sekarang kita boleh berulang alik dengan jalan kaki pun boleh. Ramai kan orang viral kan boleh jalan kaki di Masjid Nabawi, Masjid Quba, tak jauh, 3.5 km jugalah. Kalau kita tak biasa jalan kan, mungkin kita rasa penat, tapi sebenarnya dia tak lama. Saya pernah jalan kaki, lebih kurang lah, saya ni bukan atletik sangat lah kan, lebih kurang 50 minit jugalah 3.6 km ni, 50 minit untuk sampai daripada jalan kaki lah ni. Kalau kita tak larat jalan kaki, kita boleh naik bagi, dia ada bagi juga, 10 rial, no money no talk lah, kena bayar, semua duit kena bayar. 10 rial, boleh juga naik bagi, pergi 10 rial, balik 10 rial. Ada juga yang naik van roller coaster pun ada juga, 2 rial sahaja. Kalau nak jimat, nak rasa jadi roller coaster, cuti sila lah naik van tu. Tapi sekarang tak susah, maknanya kita boleh berulang alik ke Masjid Quba. Baginda telah mengasaskan masjid pertama dalam Islam dan tinggal di sana selama 4 hari. Macam saya tunjuk peta mula-mula tadi lah. Kemudian baginda bertolak ke Madinah pada pagi Jumaat. Kelebihan solat di Masjid Quba. Kita pun tahu, kalau kita biasa pergi umrah, kita tahu dia ada pahala yang special selain daripada Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Sesiapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu menunaikan salat di dalamnya, baginya pahala seperti satu umrah. Kita pun tahu. Tapi syarat dia kena ambil uduk kat hotel lah, jangan ambil uduk kat sana. Kalau ambil uduk kat Masjid Quba tak dapat fadilat. Dia kena ambil uduk dekat hotel, lepas tu pergi dekat Masjid Quba dalam keadaan beruduk, baru dapat pahala solat 2 rakaat 1 kali umrah. Tu pahala dia. Itu maksud di situ. Dan kita tahu dalam Quran memang ada sebut, tapi dia tak sebut Masjid Quba lah. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa
iaitu masjid yang diasaskan atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT, iaitu Masjid Quba. Ketiga, sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sering mengunjungi Masjid Quba dan menunaikan solat di sana. Soalan saya, Nabi selalu pergi Masjid Quba hari apa, tuan-tuan? Tu soalan dia tu. Pernah tak Mutawi cerita? Mutawi cerita, tapi saya tidur lah Ustaz, saya tak perasan lah. Sebab tidur di dalam bas Masjid Nabawi, Masjid Haram memang sedap tidur, tuan-tuan. Kita penat cerita, jemaah semua tidur berdengkur belakang. Itu pengalaman Mutawi macam saya lah. Ya, Nabi pergi Masjid Quba hari apa biasanya? Sunnah. Hari Raya, bukan. Hari Sabtu. Nabi pergi Masjid Quba hari Sabtu, sunnah dia. Sebab itu kita tengok hari Sabtu luar biasa ramai. Tiap hari ramai juga Ustaz, di hari apa pun ramai je. Tapi hari Sabtu luar biasa. Sebab sunnah Nabi pergi Quba hari Sabtu. Walaupun ada yang kata hari Senin dan hari Khamis. Tu ya. Dan kita pun, yelah kadang-kadang orang kita ni, tak tahu lah nak kata orang kita ni action ke apa kan. Saya dah biasa pergi, saya tak nak lah ziarah-ziarah ni, awak je lah pergi. Saya tak nak lah, saya banyak kali dah pergi. Action betul, banyak kali pergi, riak dan takabulnya tu kan. Saya banyak kali tak nak pergi ziarah-ziarah. Jangan tuan-tuan, jangan sombong. Sebab tengok, Nabi sering, walaupun Nabi dah pergi, Nabi yang mengasas masjid tu, kalau fikir tak payahlah, aku dah buat masjid ni, korang solat lah, aku tak nak datang masjid tu buat. Tapi Nabi datang setiap selagi boleh, Nabi akan pergi. Sebab itu kalau kita pergi ke sana, walaupun dah banyak kali pergi, jangan sekali-kali kita sombong. Tak nak pergi Masjid Quba, tak nak pergi Jabal Uhud. Sebab Nabi akan sering. Jabal Uhud tu banyak kenangan Nabi SAW. Sebab itu Nabi selalu berbalik Masjid Quba dan Gunung Uhud, Bukit Uhud. Itu dia. Okey, yang keempat, lambang kesucian dan kecintaan kepada ibadah. Masjid Quba menjadi simbol kesucian, ketakwaan dan semangat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika baginda tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu solat Jumaat pun telah masuk. Lalu baginda membina sebuah masjid di situ dan solat Jumaat pertama dalam Islam didirikan. Ini bukan Masjid Nabawi, ini bukan Masjid Quba, ini dipanggil Masjid Jumu'ah. Masjid Jumu'ah ni tengah-tengah antara Masjid Nabawi. Kalau kita naik pagi, kita akan nampak. Kita jalan lebih kurang 2 km daripada Masjid Nabawi nak menuju ke Masjid Quba. Kita akan nampak dekat tengah-tengah jalan raya tu ada satu masjid kecil, tak adalah kecil sangat, tapi dia taklah besar masjid macam Masjid Quba atau Masjid Nabawi ya. Dia masjid biasa je lah. Tapi masjid tu warna putih macam ni. Namanya Masjid Jumu'ah. Masjid pertama yang Nabi SAW solat Jumaat di situ. Di tengah-tengah antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Apabila sampai di sana, tindakan pertama yang dilakukan Rasulullah sampai ke Madinah ialah memilih tempat unta baginda, iaitu Al-Qaswa', berhenti duduk untuk dijadikan sebagai masjid. Tempat tersebut adalah milik 2 orang kanak-kanak kaum Ansar yang anak yatim. Dia pemilik 2. Ini kita biasa dengar kisah ni. Dan baginda tawar-menawar harga tersebut dengan mereka berdua. Kedua-dua kanak-kanak itu pun berkata, kami berikannya kepada kamu, wahai Rasulullah, kami bagi free kat kamu, gratis sebagai orang Indonesia. Kalau bahasa Arab kata apa? Majana free of charge. Kalau kita orang bagi tanah, ambil lah free, tak payah beli. Ambil tak? Tak tahu lah kalau orang takwa ni begitu tinggi keimanan dan ketakwaannya, saya tak ambil tanah orang bagi free Ustaz. Saya contoh Rasulullah Ustaz, kalau saya ambil kan. Kalau dapat free orang bagi tanah, saya bilang tak. Bukan tanah sekilo tau, tanah besar lagi. Tapi tengok Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah mengambil kesempatan walaupun orang itu nak bagi free kepada Nabi tanah, Nabi SAW tidak pernah mengambil kesempatan. Malahan Nabi sendiri berkeras untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas yang dibayar menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian baginda melakukan kempen agar orang Islam turut serta membina Masjid Nabawi itu. Rasulullah SAW turut terlibat dalam mereka memindahkan, bersama mereka memindahkan batu-bata sehinggalah sempurna pembinaan masjid tersebut. Dinding masjid itu dibina daripada batu-bata dan bumbungnya daripada pelepah kurma yang diletakkan pada batang-batang kurma. Bayangkan, Nabi SAW, kita kalau jadi mandul, tak tahu mandul, jadi bos kan, kita mengarah je, tolong angkat batu tu, tolong angkat tiang ni, tolong angkat papan tu. Kalau kita mandul, kita bayar dia upah kan. Tapi Nabi tidak.
Nabi angkat sendiri dengan tangan baginda, walaupun sahabat kata tak apalah, biarlah kami yang buat. Tidak, kau ambil batu lain, aku nak angkat batu ini dan membenganya dengan tangan aku sendiri. Itu kehebatan Rasulullah SAW. Inilah bentuk asal Masjid Nabawi. Bayangkan, kita tengok sekarang Masjid Nabawi begitu indah, begitu cantik, tapi inilah asal asasnya. Dia ada bumbungnya terbuka dan ada beberapa bumbung yang tertutup sahaja. Dan kalau kita tengok Masjid Nabawi ni, dekat mana kawasan yang dikatakan Masjid Nabawi yang asal? Yang sekarang lah kalau kita pergi ziarah Masjid Nabawi tu, solat Masjid Nabawi, dekat mana Masjid Nabawi yang asal? Dekat dalam kawasan Raudhah. Raudhah tapi yang lebih besar sikit lah daripada Raudhah tu. Besar sikit, yang kalau kita tengok tiang-tiang tu, kita kalau pergi sana, kita kena tengok tiang tu kan. Dia ada tulis Hadza al-Masjid An-Nabawi. Dia ada tulis dekat tiang tu, Hadza al-Masjid An-Nabawi. Maksudnya itulah Masjid Nabawi yang asal sebelum di-expand, sebelum diperluaskan. Tapi sebab di luar tu semua kita boleh dah solat kat belakang-belakang tu kan. Kadang kita nak pergi ke depan tu jauh kan. Kita kadang orang Melayu kita ni suka sebelah belakang je. Belakang punya penuh ni belakang ni, mesti dalam pun dah penuh. Tak, dalam kosong. Kita je sebenarnya kat tepi sebab nak cepat balik. Takut catering apa, buffet habis nasi dekat hotel. Kita sembahyang di ujung je lah. Kita risau nasi habis. Kan? Sama lah macam ustaz pun. Kan? Itu ikut betapa lemah ni iman kita ni kan. Fikir kan, tak apalah, tak sembahyang dalam, kat tepi je. Sebab nak balik takut lapar. Ya, itu sebenarnya dalam lagi jauh lah. Tapi sekarang tu lah beza. Sekarang ni nak masuk Raudhah pun kena pakai nusuk tuan-tuan. Tak macam dulu kan, berebut-rebut masuk pun tak ada nusuk, tak ada apa. Sekarang nak masuk kena ada permit. Tak ada permit tak boleh masuk. Sukar sekarang nak masuk Raudhah. Yang kotak-kotak depan tu apa dia? Itu rumah-rumah sahabat ataupun rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah SAW yang ada kat luar-luar tu. Dan juga rumah sahabat juga. Itu gambaran asal lah. Ini gambar yang sekarang, dan depan ni adalah ni makam Rasulullah SAW berkubah hijau, dan di depan ni memang tak ada lah. Jemaah perempuan kena tertanya, hatta isteri saya sendiri yang ustazah pun banyak kali pergi pun dia tertanya, dekat mana sebenarnya yang ada gambar yang macam ini? Sebenarnya gambar yang ada makam Rasulullah yang ada hijau-hijau ni, semua ini adalah hanya boleh dilalui oleh jemaah lelaki sahaja. Jemaah perempuan dia ada dekat sebelah tepi. Dia sebelah tepi sebenarnya. Macam ibu-ibu kan duduk kat sini. Sebenarnya ibu-ibu kalau duduk sini, sebelah sana tu makam Rasulullah, ada macam tu, sebelah kiri. Kalau lelaki dia boleh datang depan, dia lalu ke depan, lelaki depan macam ni. Perempuan dia sebelah kiri. Kalau sebenarnya macam ni, makam Rasulullah sebelah kanan. Itu sebab kadang orang perempuan dia tak boleh bayang kat mana makam Rasulullah. Yang ke sebelah kiri kita tu lah, kalau kita masuk Raudhah, sebelah kiri tu makam Rasulullah bagi orang perempuan. Sebab dia tak nampak benda ni. Yang nampak ini hanya jemaah lelaki saja yang boleh lalu kat depan. Sebab dekat Arab Saudi, fatwa dia perempuan tidak boleh ziarah kubur, haram. Sebab itu macam perkuburan Baqi', orang perempuan memang tak boleh masuk. Tak kira apa alasan. Walaupun dia boleh masuk dalam perkuburan Baqi' tu boleh. Tapi dah jadi jenazah lah. Dah jadi jenazah boleh masuk. Tapi kalau selagi dia hidup, dia tak boleh masuk dan ziarah. Sebab itu orang kata apa, meninggal di Masjid Nabawi atau meninggal di Madinah ni memanglah satu perkara yang sangat didambakan oleh umat Islam. So meninggal di Masjid Nabawi adalah dapat syafaat Rasulullah SAW. Bukan semua orang berdapatkan. Ada orang jadi mutawif berpuluh-puluh kali mati kat Malaysia juga akhirnya. Tapi kita tengok jemaah haji kita ramai yang baru-baru ni kan ada yang meninggal depan Kaabah, Allahu Akbar tuan. Ada yang meninggal di Masjid Nabawi, macam-macam rezeki mereka ya. Kita tak tahulah di mana, sebab itu kita selalu minta husnul khatimah. Baik, masa pun dah habis dah. Jadi kesimpulan dia, cerita kesimpulan lah. Ya, Al-Quran dan Sunnah ini adalah jaminan untuk kita menjaga diri kita. Dalam hijrah ni kita kena cuba jadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai panduan kita betul-betul. Kita nak jadi Quran Sunnah ni panduan, sedang itu kita kena belajar. Sebab itu kita Alhamdulillah kita dengar kuliah dan sebagainya. Daripada situlah kita boleh belajar macam mana kita nak hijrahkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Itu sebenarnya Rasulullah SAW sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabi. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat sampai bila-bila, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi SAW.
Sebab itu kita cubalah sedaya upaya untuk cuba belajar, faham Al-Quran. Jangan baca saja, cuba faham Al-Quran tu. Hayati Al-Quran. Kita kalau nak baca sendiri, nak faham sendiri memang tak sempat. Kita kena dengar kuliah. Dengar kuliah, ada kuliah maghrib, kuliah subuh. Kita dengar, kita belajar. Dan begitu juga hadis. Hadis pun macam tu. Macam mana hadis Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis yang kita biasa dengar, macam itulah Nabi bercakap. Dia bukan macam kita bercakap bahasa pasar. Kalau kita tulis bahasa persuratan, bahasa baku kan. Macam orang Arab sekarang, kalau negara Arab, mereka tak cakap bahasa macam Nabi cakap ni. Mereka guna bahasa pasar. Tapi Nabi cakap macam mana dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Macam itulah Nabi cakap. Sebab itu Nabi cakap bukan berdasarkan nafsu. Nabi bercakap berdasarkan wahyu. Sebab itu Nabi cakap benda yang penting je. Baik ya, boleh ya? Dah dekat pukul 9 ni kan. Saya tengok tuan-tuan pun ni lah. Nampak KFC tadi tambah lampau kan. Jadi itu sajalah insyaAllah. Baik semua daripada Allah SWT. Yang kurang kelemahan saya insyaAllah pada masa akan datang ada rezeki, kesempatan, kita bolehlah berjumpa lagi dan belajar lagi insyaAllah. Yang baik semoga Allah, kurang kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil uduk sekejap.